Ramai orang yang waktu tidur macam ini ekor dia tembak dekat kaki. Wah, itu kaki dia sejuk. Itu punya otot-otot banyak takut sejuk ni. Kalau dia rasa sejuk saja, dia akan mengejut dia kejang kaki. Ada orang yang rumah walaupun tak ada aircon, tetapi kenapa dia akan kejang kaki lagi? Sebab kipas. Walaupun atas tapi dia tidur macam dia dekat bawah kipas. Tembak dia biar kaki lama-lama dia akan jadi kejang. Tolong save dan share ini video tau, sebab ini video boleh bantu siapa yang ada masalah kejang kaki. Alright, so sekarang master tunjukkan macam mana untuk urut berkaitan dengan masalah kejang kaki. Kita sudah sapu krim, gunakan ibu jari dari bawah sini, tekan pelan-pelan naik sampai ke atas, pusing. Kalau you perasan sini ada satu urat, dia bunyi tak. Ini bawah sini semua orang ada satu urat, kecuali kita tak jumpa sahaja. Alright, so kita sudah urang dalam 20 hingga 30 kali dari bawah sampai ke atas. Lepas tu kita boleh tukar tangan untuk tekan. Tekan turun. Tekan turun. Okey Wah, syok lah. Yeah. Saya mau you syok. Nanti kali you tak mau ambil live lagi susah. Sampai sini. Wah, ini. Okey, ini betul-betul merakam tau. Tengok dia punya jari. Kenapa sudah bengkok-bengkok sikit? Sebab kalau dia rasa lengur-lengur waktu urut macam syok deh, ini adalah dia punya efek. Dia macam lepas tu kita kena sayang-sayang sikit. Sayang-sayang. Jangan nak kuat sahaja. Urut ini bukan mau kuat sahaja.